Kotorlah kelas kita ni. Kan ada jadual kelas, kenapa semua malas nak tugas ni? Apa kata kita buat hari kelas terbersih? Hari mana yang paling bersih, pengumuman tu yang menang. Bagus tu. Tapi pertandingan mesti ada hadiah. Tapi kita mana ada duit? Objektif inovasi ialah menggunakan kaedah alternatif untuk menghasilkan pingat dan medal dengan cara yang lebih mudah. Ia bersifat terbiodegradasi sekiranya tiada ruang lagi di rumah untuk menyimpan hadiah, kita boleh melupuskan dengan mudah secara lestari. Kos penghasilan inovasi ini sangat mudah sekiranya kami tidak menggunakan sebarang kos. Terapi ini dihasilkan hanya dengan menggunakan bahan asas kertas dan air. Penghasilannya sangat mudah dan kita boleh buat sendiri di rumah. Apa yang penting kertas boleh digoyakkan sekecil yang boleh. Projek ini mampu memberikan lebih pilihan kepada penganjur pertandingan untuk mendapatkan lebih banyak hadiah kepada pemenang. Maka ramai murid yang boleh menang. Dengan itu, lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan. Profil ini, kami telah menggunakan bahan-bahan terbuang yang boleh dikira semula seperti kertas, kotak-kotak yang tidak terpakai dan juga botol-botol plastik. Kesemua bahan ini sangat mudah untuk didapati di sekeliling kita. Proses pembuatannya juga amat mudah. Kita hanya perlu mengoyak dan menggunting kertas atau kotak supaya menjadi cebisan yang lebih kecil. Masukkan ke dalam bekas yang besar untuk proses rendaman. Tuang air sedikit demi sedikit sehingga tenggelam. Semua kertas itu tadi. Kertas ini perlu direndam seketika untuk proses pengembangan. Setelah semuanya kembang, kita perlu mengisar kertas tersebut supaya teksturnya lebih halus. Setelah siap dikisar, kita perlu menapis lebihan air tersebut dan memerahkannya supaya tiada air yang tertinggal. Setelah habis proses menapis dan memerah, di dalam bekas yang lain pula, kita perlu mengaurkan gam bersama-sama dengan kertas yang sudah dikisar itu tadi. Tujuan kami menggunakan gam adalah untuk menambah lagi kekukuhan kertas dan menjadi lebih sebatian kertas yang sempurna. Ini akan memudahkan lagi proses pembentukan. Sebelum mula membentuk, kami akan memotong botol plastik untuk dijadikan rangka trofi kami. Semasa proses pembuatan, kami dapati hasil kisaran masih lagi kasar dan produk kelihatan tidak menarik. Kami telah mengumpulkan semula bahan kisaran tadi lalu menumbuknya menggunakan lesung batu. Hasilnya sebatian tadi menjadi lebih halus dan cantik. Kami meneruskan lagi proses pembentukan sehingga siap. Alhamdulillah, setelah selesai kami ke proses seterusnya iaitu proses pengeringan. Kami telah menjemurnya selama beberapa hari.